Assalamualaikum Dr. Ujian bertulis SPM bermula 25 November. Oh, ujian bertulis cikgu bermula 25 November. Mohon nasihat dan doa doktor untuk semua pelajar. InsyaAllah ada orang hantar untuk lulus pariksha cemerlang SPM, baca zikir ni 40 kali, zikir ni 30 kali. Itu semua tak adalah dalil yang khusus. Tak ada dalil yang khusus. Tak baca itu pun tak apa. Yang penting jangan ambil periksa. Pertama, mindset kita. Peperiksaan ini bukan segala-galanya. Kita berikhtiar mengulang kaji dengan baik. Niat kita hendak berilmu. Niat kita ambil periksa ini. Semoga dengan kecemerlangan yang diberikan, kita akan gunakan untuk kebaikan. Niat itu bagi elok. Yang keduanya, jangan lupa ulang kaji. Dan yang ketiganya, benda wajib, terutamanya solat fardu, jangan miss. Dan untuk adik-adik, semayang bukan kerana periksa, semayang kerana menyembah Allah. Apatah lagi ketika kita diuji dengan peperiksaan. Tapi kita bersolat, apatah lagi yang 5 waktu, bukan sebab peperiksaan, kerana dia. Jadi kita ambil kesempatan beribadah yang berterusan, dan bila ia bersempena pula dengan peperiksaan, kita lagi tekun. Dan dalam solat, ada tempat-tempat yang doanya insya-Allah makbul. 2 tempat yang penting masa sujud. Sujud, kita baca tasbih, kemudian kita doa di hati, ya Allah, kuatkan iman aku, kurniakan takwa pada aku, dan cemerlangkanlah aku dalam peperiksaan aku. Setiap kali sujud boleh doa untuk iman dulu, takwa terlebih dahulu, dan cemerlang SPM. Setiap kali sujud ada doa tu. Dan sebelum kita bagi salam, lepas baca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, baca doa di hati. InsyaAllah itu tempat doa yang makbul. Itu adik kena buat sendiri. Itu nombor 3. Dan nombor 4, jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Makan makanan-makanan yang berkhasiat. Sebab ada ketikanya kita bersiap sedia, tiba-tiba pada hari peperiksaan sakit, kena viral infection, demam virus, suhu yang tinggi, tak boleh fokus, boleh berlaku. Padahal kita pelajar cemerlang, tapi ditimpa kesakitan. Maka doa tadi penting, dan jaga kesihatan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tidur bagi cukup. Tidur bagi cukup. Jadi inilah antara benda. Dan Dr. Daniel boleh tolong ke? Saya tolong, saya doakan. Semoga adik-adik semua insya-Allah cemerlang dalam peperiksaan. Kita tolong doa insya-Allah. InsyaAllah.